Tapak pelepusan sisa pepejal Beris Lalang kini memasuki fasa baharu pengurusan mampan apabila projek landfill mining mula beroperasi sepenuhnya sejak Januari lalu. Pengarah urusan David Techno Muhammad Fazil Zamrud berkata, usaha itu dilihat sebagai langkah proaktif dalam menangani cabaran pengurusan sisa pepejal. Kita proses 50 tan sampah dan kita mengeluarkan lebih kurang 8 tan kompos organik dan 3 tan plastik yang lembut dan juga few tan daripada logam juga. Ya, bahan-bahan ini adalah bahan yang bernilai yang kita akan jual semula, yang akan kita semula dan dijual semula. Kami akan cuba meningkatkan jumlah tan proses daripada 50 tan pada hari ini ke 500 tan dalam masa yang terdekat, mungkin 3-4 tahun lagi. 500 tan ialah daripada sampah yang diproses. Jadi baja organik selalunya 30% daripada jumlah sisa yang kita proses. Selebihnya 20% plastik dan ada lagi logam, RDF, benda-benda yang kita semula. Landfill mining ni sebenarnya menggunakan teknologi bio drying. Ini proses rawatan yang mana kami menggunakan bahan organik yang mempercepatkan suhu sekitar dengan pengudaraan dan tindak balas mikroorganisma. Beliau berkata demikian ketika ditemui di majlis perasmian projek landfill mining di tapak pelepusan Beris Lalang Bacok di sini hari ini. Jelasnya, pelaksanaan projek itu menggunakan dua teknologi penting iaitu penghasilan bahan api daripada sisa sebagai bahan api alternatif untuk kegunaan industri serta sistem pirolisis bagi menukar plastik yang sukar dikitar semula kepada diesel industri. Katanya sisa pepejal di tapak itu telah lama terkumpul dengan ketinggian mencecah sehingga 30 meter dan dianggarkan mengambil masa kira-kira 15 tahun untuk diproses sepenuhnya. Beliau berkata projek itu adalah hasil kerjasama strategik antara pengurusan sisa pepejal Mubarakan Sendirian Berhad PSPM dan David Techno Sendirian Berhad dan menjadi titik permulaan kepada pendekatan baru dalam pengurusan sisa pepejal secara mampan. Sementara itu, Exco Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Kelantan, Hilmi Abdullah berkata, projek landfill mining perlu diperluas ke lokasi lain. Lepas kita berjaya buat operasi sini, kita mencadangkan kepada David Techno untuk masuk ke tapak pelepusan kita di tempat milik Amir Tempat lah, di Kut Berdolah. Dan keluasan kita di sana 90 ekar lebih. 90 ekar lebih tapak pelepusan yang berpotensi lah untuk dibuat landfill mining. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek tersebut.